Nama saya Luqmanul Hakim bin Khairul Akmal. Saya bermain cara 400 meter. Nak comeback tu memang ada bang. Sebab last 2 years saya list dalam SEA Games, nama ada. Cuma saya accident sebelum ke SEA Games tu. Jadi tahun SEA Games 2 tahun lepas tu saya tak ada sebarang kejohanan. Dan saya target nak comeback tahun ni. Kerana tahun ni ada SEA Games Thailand. Saya menyertai olahraga ni bermula saya sejak sekolah rendah lagi. Tapi yang betul-betul saya start wakil sekolah semua darjah 5 lah. Okay, sepanjang karier saya ni pengalaman di kejohanan besar antaranya first Asian Junior pada tahun 2018. Saya quartet 4x4 kami dapat tempat ketiga. Okey, yang kedua pengalaman besar di SEA Games Manila, Filipina 2019. Saya main acara individu dan relay lah. Tapi time tu tak ada luck lah kerana acara 400 meter saya layak ke final. Saya ranking keempat tak silap. Tapi saya injured masa semi final. And then 4x4 pun dalam masa sama tim kami tu ramai mengalami kecederaan. So kami target bronze medalist tak kesampaian lah. Okey, PB saya dalam acara 400 meter adalah 46.92 saat pada tahun 2019 di kejohanan Malaysia Open Grand Prix di Stadium Nasional Bukit Jalil. Nak cakap susah training tu memang tak ada training yang senang. Semua susah. Jadi tu atas individu je macam mana nak hadap training yang penuh dengan cabaran tu. Training di bulan Ramadan ni agak sukar bang. Tapi sebab kami banyak training di sebelah malam, jadi bagi saya okey je lah. Cuma nak first Ramadan tu lah nak adapt. First week Ramadan tu nak adapt yang training malam kan. Jadi agak lain lah sikit nak adapt mula-mula tu. Tapi actually overall sama je lah sebab malam kan. Dia dah tak puasa boleh minum air semua. Saya target memang nak qualify SEA Games lah. Paling-paling pun dalam dapat quartet 4x4 pun saya bersyukur lah. Sebab saya dah lama kan dapat dalam list tetapi banyak dugaan yang saya hadapi. So saya nak comeback balik untuk quartet. Saya target untuk quartet lah minimum.